Bila sampai zaman Sayyidina Hasan pun orang dah bayar. Pun waktu juga penyokong setia ayah dia juga pergi jumpa dengan dia, nak bayar dengan dia, tak apa, dia terima. Sayyidina Hasan ni orang politik jugalah. Orang politik juga. Kemudian dia jadi khalifah juga sebab tu. Dia mau tu pergi, dia pun tak apa. Dia terima, tapi dengan syarat, kata dia, apa-apa keputusan yang saya buat akan datang kamu tunggu. Tak apa. Pakat terima dia, bai'ah dengan dia. Bila bai'ah dengan dia, akhirnya Sayyidina Hasan ni dia jenis lagu lain, dia jenis jiwa damai. Dia tahu dah banyak dah berlaku penipuan terhadap ayah dia. Kalau kita baca kitab Nahjul Balaghah saja padan dah betapa Sayyidina Ali ni kesal dengan pengikut-pengikut dia. Dia kata dalam Nahjul Balaghah, aku lebih suka lagi kalau boleh seorang pengikut Muawiyah daripada 10 kamu. 10 kamu tu pengikut dia tu lah. Buat dia ni dia tak puas hati banyak. 10 kalau boleh seorang pengikut Muawiyah tu baik lagi aku. Dia kata macam-macam lah, tak puas hati. Ini benda yang ada dalam kitab Nahjul Balaghah sendiri, ada sebut. Dalam kitab-kitab sejarah pun ada sebut juga. Jadi dia tengok dah bagaimana kekacauan yang berlaku kalau berterusan begini. Dan bagaimana puak-puak ni, pihak ketiga ni, yang sebenarnya Al-Fi'atul Baghiyah dalam hadis sebut tu, hak ni lah Sayyidina Hasan sudah nampak dah tak ada berkesudahan, apa faedahnya kalau berterusan lagu ni. Hak tu lah isyarat kepada Nabi SAW pernah dia kata masa Hasan kecil lagi, inna bani hadha sayyid wa la'alla Allah an yusliha bainakum an yusliha bihi baina fi'atain azimatain minal muslimin. Allah pasti akan mendamaikan di antara dua golongan besar orang Islam dengan sebab dia. Nabi kata sungguh menjadi kenyataan lah. Bila dia pada tu tengok tak boleh, dia pun nak bayar, nak serah kuasa kepada Muawiyah, jadi marahlah pengikut-pengikut dia. Dia kata janji dah kan dulu, keputusan saya kena ikut bila saya buat keputusan. Marahlah setengah-setengah. Dalam kitab-kitab sejarah ni sebutlah, sebut apa dia, ya musawwida wujuhal mu'minin, wahai orang yang menghitamkan muka orang-orang mukmin. Orang mukmin tu pun dia lah dia. Dan dia tikar Sayyidina Hasan dia tembus pohon. Itu yang berlaku dalam sejarah. Dan biadabnya terhadap Sayyidina Hasan, bila dia nak marah kepada Sayyidina Hasan, dia nak serah kuasa ni, Sayyidina Hasan duduk atas sejadah, dia tarik sejadah, rebah Sayyidina Hasan. Itulah ceritanya. Jadi nampaklah sebenarnya puak-puak ni siapa? Sungguhkah dia sayang kepada cucu Nabi? Sungguhkah dia nak bela cucu Nabi, nak angkat hak ni? Dah, kalau selagi orang tu boleh turut dia. Tu dia. Jadi halak kepada dia buat. Kalau tidak, dia lagu tu. Itu sejarah. Sejarah sebut benda ni. Akhir sekali Sayyidina Hasan tak cara. Bayar juga serah kuasa kepada Muawiyah. Bila serah kuasa tu selesai, bila tak ada lah. Mana-mana setia dengan Sayyidina Hasan tu tak tahu Muawiyah juga. Inilah sebabnya kalau kita perhati dalam sejarah, bapa yang Syiah tu tak terima Hasan dan keturunan dia tu sebagai imam. Hasan tu dia terima. Moga dia kata dah, tak kena tarik balik. Tahu belakang dah, seluruh dunia tahu dah. Itu imam yang ketiga. Imam Ali, Hasan, Husain. Hasan tu imam yang kedua. Semua kita tahu dah. So dia tarik balik. Tapi bila dia tengok perbuatan Hasan tu, dia tak suka sangat lah. Dia berasa nak marah. Bila nak marah, itulah hakikatnya. Apa yang kita kata, yang keturunan imam-imam ni semua daripada Sayyidina Husain. Apa cuba kita perhati, tak ada Hasan. Sebab dia nak marah sana ni. Tindakan Hasan tu serah kuasa kepada Muawiyah. Dan Muawiyah tu kafir. Kalau terima kafir, jahat, zalim, macam-macam lah. Jadi macam mana nak terima Hasan? Tapi masalahnya kan dia rakyat dah, imam ni dia maksum. Dah maksum, apa yang dia serah kuasa kepada orang kafir? Kalau kafir sungguh Muawiyah.
Kalau tidak kafir pun zalim pun, iman apa nak serah kuasa kepada orang zalim? Dia takut. Dah. Iman ni paling berani dalam dunia. No. Dia takut. Takkanlah dia takut. Kecuali kita kata, semua kita ahli sunnah kata dia nampak Muawiyah layak dah tu. Muawiyah boleh selesai masalah. Muawiyah orang molek dah tu, sebab tu dia serah. Kalau tidak takkan dia serah. Tapi dengan sebab marah tu kan, tak ada keturunan Hasan ni diterima sebagai imam. Cuba tengok dalam sejarah. Kalau ada Husain. Sebab apa? Husain ke mana-mana pun dia keluar juga memberontak. Itulah dia mati di medan Karbala tu. Dia keluar juga memberontak. Jadi dia suka ke mana-mana pun pasal ni menentang. Tapi sebenarnya Husain tu pun jadi mangsa juga. Berapa kali dah semasa Hasan nasihat dia. Ini benda yang ada dalam kitab-kitab sejarah. Jangan kecek. Kalau aku ada, Hasan kata, Hasan ni khabar kan, tak berani. Husain senyap. Sementara Hasan ada, lepas Hasan tak ada, itulah berlaku cerita-cerita. Dia terpengaruh dengan orang-orang yang mendakwa sebagai pengikut-pengikut setia dia. Kalau baca kitab sejarah kan, kita merasa tak pernah sabar. Surat tu banyak terlajak, surat yang atas kepada Sayyidina Husain. Surat apa? Surat kononnya mereka ni akan setia, akan membela sampai ke kita kata titisan darah yang terakhir lah. Bela Sayyidina Husain, mari sini. Tak usah duduk Madinah. Mari kita buat gerak kerja, kita mulakan kerja kita nak berontak ni di Kufah. Itu surat. Hampir nak hari siapa surat pada Sayyidina Husain. Jadi Sayyidina Husain situ dia terpedaya. Terpedaya. Semasa Hasan dulu, Hasan bersadar tak boleh. Mu tak tahu ke? Orang-orang lain pun dah sihat Husain tu ni dalam kitab sejarah sebut. Mu tak khabar lagi ke? Ayahmu puak-puak ni buat kan? Abangmu puak-puak ni buat kan? Tapi Sayyidina Husain terpengaruh dengan puak-puak tu. Tapi kalau kita perhatikan Sayyidina Husain tu, dia saat akhir dia orang panjang lah kalau nak cerita sejarahnya, cerita hak ni lah berlaku fitnah ni. Kalau nak cerita sejarah ni tak panjang lah. Jadi Sayyidina Husain bila-bila dia gitu pun dia beringat juga. Dia hantar Muslim bin Aqil hak kata abang Sayyidina Ali tu, ada anak dia nama Muslim. Dia hantar dulu Muslim pergi selidik. Ya kau sungguh buat ni kau lagu mana cerita saja perakak. Muslim pergi siasat. Muslim pergi siasat. Bila dia mahu tahu ni macam pengintip Sayyidina Husain, pergi nak tahu cerita, dia bunuh Muslim tulis surat, jangan tak sah mari lah, puak-puak ni penipu lah. Tapi surat tu tak sampai ke tangan Sayyidina Husain, dirampas di tengah jalan oleh puak-puak. Itu ceritanya. Jadi Husain pergi dalam perjalanan. Tapi kalau kita perhatikan Karbala tu sebenarnya dia bukan menuju ke Kufah. Karbala tu dalam perjalanan daripada Madinah tu bukan menuju ke Kufah, dia menuju ke Syria, Syam. Dengan sebab itu pengkaji sejarah kata sebenarnya Sayyidina Husain ni dia nyesal dah. Dia pergi bila dia dapat tahu tengah jalan dia nak poteng lah. Kita kata poteng, kalau kita kata poteng kot tu lah, tak segi terus lah, tak segi terus ke Kufah tu. Dia tahu dah puak-puak ni penipu. Di tengah jalan tu barulah dia tahu cerita. Di tengah jalan dia pun nak pusing. Bila pusing kot tu bermakna dia nak pergi terimalah Yazid, nak baik lah, tak ada apalah. Demo tu marah lah. Demo tu marah tu lah. Demo tu bunuh dia tu. Pengikut dia sendiri bunuh dia. Pasal apa? Pasal dia kalau dia pergi sana habis lah. Cerita dulu pula akan berulang. Jadi pemberontak bersatu dengan kerajaan. Jadi hak pemberontak sebenar tu kena ingat habis. Jadi sebelum Sayyidina Husain tu pergi ke sana dia bunuh. Tu ceritanya. Benda ni bukan ada dalam kitab-kitab saja, dalam kitab Syiah pun dia rakyat buat dia yang bunuh Sayyidina Husain tu. Tapi hak kemudiannya disebarkan Yazid bunuh.